Assalamualaikum, hai semua. Hari ini SK nak share resepi biskut legend lagi yang lama dan jarang nak jumpa. Kalau ada pun orang lama-lama yang akan buat bila nak sambut raya, iaitu biskut sampan. Rasa biskut ni sedap sangat di mana ada inti di dalamnya. Intinya terdiri dari kelapa kering, buahan campuran dan rasa rangup dari kepingan badam. Bila makan susah nak berhenti tau, sebab sedap sangat. Nak buat biskut ni pun tak susah. Resepi inti sampan ni SK tak campurkan dengan telur tau. SK hanya gantikan satu bahan yang akan menyebabkan inti ni jadi lebih sedap. Nak tahu? Anda perlu tonton video ni sehingga habis ya. Jom, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Dalam resep biskut sampan ni, SK menggunakan pure butter jenis salted untuk mendapatkan biskut yang sedap. Tapi kalau nak menggunakan margarin pun boleh, tak ada masalah, boleh aja. SK guna satu ketul butter sebanyak 250 gram. Butter ni SK potong dalam blok yang kecil untuk mudah dilembutkan dan mudah digaul nanti. Sebelum tu kita akan gaul sedikit supaya ia lembut. Gula yang SK gunakan adalah gula icing dalam 100 gram macam tu. Disebabkan gula ni selalu sangat berketul, jadi SK akan ayak dulu. Kemudian kita akan kacau menggunakan senduk ataupun hand whisk. Kita akan kacau sebati dan sehinggalah butter ni bertukar kepada kuning pucat. Kemudian kita akan masukkan satu sudu kecil esen vanila untuk kurangkan bau hanyir telur. Kemudian, pecahkan satu biji telur dan ambil kuningnya saja. Kemudian, telur ni kita akan masuk ke dalam mangkuk dan kacau sebati. Kita tak perlu kacau terlalu lama ya, kacau hanya sebati sahaja. Kemudian masukkan susu tepung dalam 30 gram macam tu. Bila kita masukkan susu tepung ni, biskut ni akan jadi lebih berlemak dan lagi sedap. Kacau sebati. Seterusnya masukkan tepung custard dalam 30 gram. Tepung ni akan bagikan kita punya biskut lebih wangi dan memberikan warna yang menarik. Kemudian masukkan tepung jagung sebanyak 120 gram. Fungsi tepung jagung ni akan membuatkan biskut lebih lembut dan ringan. Kemudian kita akan gaul sebati. Mula-mula adunan ni sedikit lembek lah ya, tapi jangan risau. Kemudian masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit dan gaul menggunakan spatula. Bila adunan terasa berat, SK akan mengulikan menggunakan tangan untuk lebih mudah. Kita akan uli sehingga menjadi dough yang sederhana lembut dan tidak terlalu keras dan tidak melekat pada tangan. Tips, jika adunan ni terlalu lembut dan melekat pada tangan, kita akan masukkan sedikit lagi tepung gandum dan sebatikan ia.
Tapi kalau kita punya adunan ni terlebih keras, jangan risau. Anda hanya tambahkan sedikit butter dan ulilah sehingga ia lembut. Kita akan uli adunan ni sehinggalah ia mudah dibentuk dan tak melekat pada tangan. Kemudian kita akan rehatkan sekejap untuk membolehkan semua lembapan diserap dan bersatu. Sementara tu, bolehlah kita buat inti untuk diletakkan di dalam sampan nanti. Dalam bekas lain, SK masukkan 150 gram margarine. SK guna buttercup saja, tapi kalau nak menggunakan pure butter pun boleh, terpulanglah ya. Kemudian masukkan bahan yang penting iaitu 100 gram susu pekat. Kalau ikut resepi asal dan simpanan mak SK, hanya menggunakan telur. Tapi SK tak suka bau telur, jadi SK gantikan dengan susu pekat. Hasilnya biskut menjadi lebih sedap. Susu ni kalau nak lebihkan pun boleh. Kemudian kita gaul sepati. Seterusnya masukkan 100 gram ceri merah, masukkan 200 gram buahan campuran, masukkan 100 gram almond slice ataupun almond nips yang dibakar selama 5 minit. Selama 5 minit untuk dapatkan badam yang rangup. Kemudian kita kacau sepati. Seterusnya masukkan kelapa kering sebanyak 130 gram. Kalau nak lebihkan pun boleh, lebihkan kepada 150 gram. Kelapa ni SK beli di kedai bakery. Kemudian kita gaul sepati dan ketepikan ia. Untuk lebih mudah, SK akan gaul menggunakan tangan saja. Kita akan gaul semua bahan ni sehinggalah ia sebati dan sekata. Benda penting nak buat biskut sampan ni adalah acuannya. Kita perlu ada acuan berbentuk sampan macam ni. Acuan ni SK guna saiz 8cm yang SK beli online saja. Link SK ada share di description. Kita akan ambil sedikit adunan ni, masukkan ke dalam acuan sampan. Kemudian SK ambil satu lagi acuan sampan yang telah dibalut dengan plastik wrap untuk elak ia melekat. Acuan ni SK tekan di atas adunan untuk bentukkan sampan yang cantik. Cara ini lebih mudah. Kemudian lebihan tepung ni SK akan rapikan dengan menggunakan pisau. Kita akan ulang langkah ini sehinggalah habis. Untuk pengetahuan semua, acuan ni SK tak oleskan dengan apa-apa pun ya. Kemudian ambil inti kelapa tadi, kemudian masukkan ke dalam acuan sampan dan tekan-tekan sikit supaya ia mampat. Kita akan ulang proses ni sehingga habis. Sementara tu, bolehlah panaskan oven selama 10 minit sebelum kita bakar. Bakar pada suhu 160 darjah selama 25 hingga 30 minit menggunakan api atas dan bawah. Ni suhu oven SK lah ya, tapi kalau suhu oven anda terlalu panas, boleh kurangkan sedikit suhu. Bila biskut dah masak, sejukkan ia sebelum dikeluarkan dari loyang. Walaupun SK tak sapukan sebarang margarin atau minyak, ia mudah ditanggalkan. Yang penting biskut ni perlu sejuk sepenuhnya. Sebelum disimpan di dalam bekas kedap udara, biskut ni perlulah disejukkan sepenuhnya untuk elakkan biskut ni menjadi kulat atau lemau ya.
kalau disimpan masa ia masih panas ataupun suam. Ia perlu betul-betul sejuk. Alhamdulillah, dah siap biskut sampan legend yang jarang nak jumpa ni. Lepas ni, bolehlah sahabat sekalian buat ya. Ikut ni memang sedap sangat. Sampai di sini sahaja pertemuan kita. Diharapkan sahabat sekalian suka dengan perkongsian video kali ini. Jumpa lagi di lain hari. Selamat menyambut hari raya yang bakal tiba tak lama lagi. Bye. Assalamualaikum.